saya sendiri terkejut tengok ada lebih RM12,000 tersimpan. Semuanya sebab saya ubah cara saya fikir pasal duit dan cara saya urus kewangan. Perkara pertama yang saya ubah ialah cara fikir tentang duit. Dulu gaji masuk je terus fikir nak belanja. Tapi sekarang saya guna strategi simpan dulu, baru belanja. Setiap kali gaji masuk, saya buat auto transfer ke akaun simpanan. Contohnya RM300 terus ke ASB. Saya pecahkan duit gaji kepada 3 akaun yang berbeza supaya lebih teratur dan tak bercampur. Satu akaun untuk simpanan jangka panjang, satu akaun untuk kecemasan dan satu lagi untuk belanja harian. Contohnya, dari gaji RM1,500 saya akan simpan 10% iaitu RM150 dan bila gaji naik, jumlah simpanan pun naik. Satu lagi cara yang saya sangat suka ialah simpan dalam bentuk emas. Sebab bila duit tu duduk dalam akaun bank, tangan ni memang cepat gatal nak keluarkan. Satu perkara penting yang saya belajar ialah selesaikan hutang dulu sebelum fikir nak simpan. Saya guna cara yang paling mudah iaitu snowball method.